Selamat pagi Queenstown. Queenstown? Bukan ni? Hah? Queenstown. Kau melampau Queensland bukan kat sini. Wow, view. Masya Allah. Tak seberang. Gila babi jalan ni. Oops, mencarut. No intention. Kabel car kat atas. Nanti petang kita akan jalan-jalan kat sini lah, free and Selamat kawan. Kami banyak. Cantik sini. Hi boss. Saya Hai, Elsa. Al. Hey boss. Hi boss. Bagi apa ini nih? Are you ready? 1, 2, 3. Chocolate. Lagu apa tu? Anak Elsa. Elsa. Frozen. Itu bukan lagu. Oh tak tu lagu lain ni. Tak lagu apa ni? Oh ini tak ada semua. For the first time. Amboi, patah tengkuk. Harus kata jangan petang tegur aku. Berapa bayar fotografer ni? Ramai banget tu. 1, 2, 3. Bos kali ni mic on mic on bos. Boleh. For the first time in forever, okay? Hi Elsa. Hi Good Anna. morning. Elsa. Elsa and this is Elsa. And this is Anna, and the other side is a polar bear here. Okay, 1, 2, 3. Smell chocolate. gediknya. Hi everyone, kita kat mana sekarang Kak Nadia? Dekat Glenorchy. Clarky, apa yang Small town dekat makin jauh pula? Queenstown. Dekat Queenstown. Sini sikit Kak Nadia. Alamak. Small town dekat Queenstown. Ya. So dia famous dengan red shed kat situ. Dia macam dekat Australia lah. Dekat Perth kita ada rumah biru, tapi kat sini kita ada rumah merah. Yes, okay. Ada Mirror Lake. Ada mirror yang kita miss malam tu. Yes, malah kita miss Mirror Lake. This is can become a Mirror Lake, okay? Goodbye. Nak interview siapa lagi ni? Mana Cik Maras? Kau lah interview orang semalam. Alia yang tidak interview orang. Kena ikut sekali kan? Irene. Oh, Irene take picture. Kita kan Irene? Basik. Basik, kenapa baju sama dengan Glenorchy punya house? Sama. Memang planning ke? Memang dah plan hari ni. Oh, sama Plan today How about you? Gambar tak ada lagi. But I'm happy today and I'm very cool today. Oh, sorry. Okay.
Apa yang rasa best kat sini? Apa yang significant kat sini, Balkis? Yalah, punya sangat soalan Ni tu. dah Kali ni on. Yang paling best kat sini sekarang adalah view dia. View dengan haiwan-haiwan. Kami pasal comel je baby tu. Contohnya itik. Rasa macam dekat tu comel. berbalik 50 minit ke sini. Anis, tengok Oi. ada biru, lampu biru tak maintain tak? Stay Maintain. tak? Basit dia mengingatkan tempat ni kepada kampung dia, Kelantan. Sebab ada itik. Okay? Ada itik kan? Dah lama tak balik Duk napok. Yes. Sebab kan, apa dia ayat aku raja sebanyak hari dah. Apa dia? Apa dia? Dok napok. Ya kau ni. Bunyi macam menekan-nekan. Set tekan sikit set. Dok napok. Gitu. How about you? I dengar you nak cakap sesuatu? I tanya Basit berbalik tak jalan 50 minit ke sini? Berbalik tak Sid? Hari ni baloi. Masa lagi ada yang tak berbalik. Apa sedap? Ada tak berbaloi ke? Mirror Lake. Mirror Lake best. Milford Sound tu nasi kurang baik. Nasi kurang baik, Nasi kurang baik. Oh my god, salmon. Oh no, tak ada je. Tapi bohong. Okay Raja, how about today food? Today's food is very spicy. Finally, after 4 days, tak ada spice. Okay. So you like it? I like it. Okay, next. Who? Balkis. Okay, Balkis come. I dengar hari ni ada masalah dengan still food Ada masalah dengan food. What do you mean? Still food? Maksud still food? Yang masalah dengan food tu. Okay, jangan bagi tahu orang. Okay, sorry, maafkan saya. Hanya kita orang je yang tahu. Okay, stay private, stay humble. That's all. Cakap apa dengan Cik Zal? Weh, cakap apa dengan Cik Zal? Tanya je lah. Tidur semalam macam mana? Okay. Hello. Hi, are you local here? Yeah. Okay. Where are you from? I'm from Malaysia. What? Malaysia. Malaysia. Okay. Oh, you Malaysian. Malaysian, but I'm living here. Oh, so good here. Yeah. I've been here for about Oh, so you kerja kat sini buat apa, sir? buat Jangan tanya penternak. Oh, tuduh je. Saya penternak salmon di sini. Encik, saya dengar cerita lah daripada orang-orang kat sini lah kan. Viral kata encik sekarang ni petik apple. Betul ke encik? Bukan apple, anggur. Sekarang bukan musim apple, musim anggur. Sekarang Ha. Sedap ke sini? Alhamdulillah sedap rasanya. So Dah saya cuba belum? saya belum lagi. Boleh bagi saya rasa sikit ke? Nanti kita pergi Park and Save. Kita pergi. Paling murah lah tu. Paling murah. Sebab ladang kami masih belum berbuah lagi. Okay. Masih dalam putik lagi. So dalam masa 2 bulan baru kita boleh harvest lah. Nice by the way, Sebab rumah semalam okey? Alhamdulillah sedap. Tidur. So itu saja daripada saya yang cantik bersama. Cukup bos. Soalan cik Kora cakap apa? Soalan tu cik Kora cakap apa? Soalan. Pernah situ betul-betul alik ni. Hello. Hello sir. Can we interview you? Yes, but I can't understand any English. I hope that I learn English more during my school days. Oh, so I'm not be here lah. Sabadi lah. I don't want. That's all for me. Dah tuduh je pemetik apple ke kata. Jangan tanya dia kerja apa. Dia pemilik ladang tu bos. Dia pemilik ladang. Yang besar tu. Oh, pemilik. Yang korup dekat sini tu cik ni Ya. Saya humble. boleh Malaysia. Oh, not baru. Stay humble hashtag. Okay So betul lah tadi. Ya, Pemetik haram tu. Kita dah kerja kat sini dalam 3 tahun dah. 3 years. Tapi gaji kita kira macam setahun dah gaji kat Malaysia. Boleh beli cruise semalam lah Saya stay humble. Okay, itu saja daripada pemetik haram buah-buahan kat sini. Tu baju merah tu siapa tu? Ya Allah, kita ada set dia, influencer set dia.
Can you? Influencer set dia. No, they cannot check. Ikan dia tak sedap. 没有高护栏，别掉下去。 Ah. Okay. 妈妈啦， Dah lah bos, kuat bos. Bisa cakap ke? Kecek eh? Ya. Hai. Okey, hari ni kita enjoy the view Cantik tengok. Kelantan lah. Kocek Kelantan. Oh, kita duduk dekat New Zealand sekarang ni. Hari ni. Kita duduk New Zealand hari ni tengok ayah nak itik jalan-jalan tu berenang-berenang tu. Tu. Oh, saya kena ikut lah ni ya. Kecek Kelantan. Kayak super kaya asa. Kaya asal dok kita dok kaya asal. Kita kaya pun dok kaya mana lah. Okay, that's all from for Kelantan kita latte. Okay, that's all. Thank you. Kaya asa, mana dok? Bila di Kelantan dia jadi kaya asa. Semua orang akan di Kelantan kan Semua akan di Kelantan kan bos? Macam kita ni bos, semua kaya asa bos. Tak ada. Sebenarnya attraction kat sini rumah tu ya, tapi kita tak pergi lagi. Dah 15 minit kan. Dia macam Kau main posing. Berbalik lah kalau nak datang sini. Nak demam dah ni kan. View yang stunning, langit pun cantik, tak terlalu sejuk. Ni pelancong Malaysia ni semua ni. Ni pelancong Malaysia. Saya dengar pelancong ni macam nyanyi lagu Kelantan semalam. Ada pemancing. Mancing ke tu. Dia orang cakap tempat ni tempat Lord of the Ring punya setting. Tapi macam tak lah, macam bukan lah. View memang superb lah view. Hi local. Okay, so today we are going to play ice with my friend from Pakistani. Okay, show them how to play the ice. Okay, this is how you play the ice, okay? It oddly satisfying. Selalu je dia akan kalau kita pijak dia boleh tukar. Dia akan pijak, dia akan crack. Apa yang best so far yang saya tahu, saya dapat rumah kalau merah je. Alright, rate untuk Glen Oki over 10. Okay, 1 per 10 I think I bagi 5. 5 5. Tengok budak-budak kat belakang tu tengah posing. Tempat yang sangat cantik ya. Kena pergi. Okay, aku tanya dulu. Lega apa paling sedap sini? Paling sedap nombor 1 sejuk. Sejuk, tempat lain sejuk. Nombor 2 sih. Nombor 2. Tempat bersih. Bersih Tak risau apa nak pergi tandah tak risau. Nombor 3 orang tak ramah. Betul. Nombor 4 sih. Nombor 4. Orang sini kehidupan dia santai. Pengalaman driving saya sempat drive sekali je. Play saya nak drive lagi kalau ada peluang. Tapi driving licin lah, licin. Licin Sebab ais. Bahaya. Bahaya. Bawa tak boleh laju sini. Jalan kecil. Jalan sempit. Lagi sih. View lawa. View memang lawa. Kiri kanan lawa, depan belakang lawa. Tasik, gunung, air semua lawa. Puas hati. Mungkin kena try masa winter pula. Oh, masa winter. Winter masa ni. Luruh apa luruh? Musim luruh sih. Musim luruh. Aduh. Musim luruh. Autumn. Kita di Grand Ayoki.
Semalam kita di Milford Sound. Hari ni ke Glenorchy. Glenorchy ni okey lah. Sejam je. Betul. Jalan dia cantik. Driving pun okey. Jalan Dia steady. winding. Main cornering sedap. Main cornering sedap. View dia sepanjang-panjang tasik lah. Oh subhanallah, cantik betul. Superb. Memang mantap lah. Lepas tu, Ini apa Glenorchy ni apa dia? Glenorchy ni belum Google lagi, kita tak tahu Belum. dia apa benda. Panggil Google berjalan. Google berjalan. Irene, Alia. Ban. Oh, ban ni macam ikonik, macam travel, tourist punya attraction. Saya pun tak tahu apa, kenapa ada ban ni. Hai. Dia kan ban, dia boat house. Boat house. Dia tak ada Bukan boat house. Dah, tu je jawapannya. Dia jadi sejarah ikon dia sebab dia hanya satu je dekat sini dalam satu Glenorchy ni. Dan dia pernah runtuh pada tahun 1999. Ini betul ni, cerita betul ke tipu ni? Betul lah bos. Biasa saya kena 1999 scam. sebab banjir. So dia buat balik sampailah ke hari ni. So, jadi famous lah. Yes. Macam salah je. Cuba baca kat dalam tu. Tak baca tu. Gelap, tak nampak. Sure. Kita ada seorang lagi. Guest. Pemberita. Special guest. Okey. Apa nak? Tak payah, cakap je. Cakap gitu-gitu. Cakap kita je. Kau tidur tadi kan, sebab tu kau tak boleh nak cakap. Tidur sebenarnya. Kalau kau tak tidur, dia punya view tu sama macam pergi ke Milford. Simple. Lagi lawa sebab sepanjang-panjangnya tasik. Asal tergulik. Tapi jalan dia cantik tadi. Kalau ride tadi dia punya cornering, semua. Itu kalau kau Dalam ride. keadaan tidur-tidur ayam tadi dapat jugalah. Dapat feel dia. Tapi area tempat ni sebenarnya dia orang emphasize dengan steam engine boat. Kawasan Tasik ni. Bila kau nampak? Tadi saya baca dekat information center. Kau baca nasib baik. Tiba-tiba je terror dia aku. Tapi aku rasa dia tak baca pun. Memang digunakan di kawasan Tasik ni dari dulu lagi. Jadi waktu tu that's why kita tengok ada landasan kereta api ni. Dia punya rail ni. Mana? Ni. Mana rail? Okey. Dia digunakan untuk angkut barang di tahun ni dia, itulah dia punya sejarah dia. Ni cerita betul ni? Betul. Nanti cuba baca di Tak, steamboat tu nak ke mana? Tasik ni. Tasik ni Steamboat untuk engine. Yalah, steamboat engine tu Dia dia. pergi antara satu kampung ke satu kampung yang lain. Transportation dia lah. Ni dia buat apa? Kereta api ni untuk angkut barang-barang tu. Dulu ada emas sini, ada arang batu. Ada batu-batuan. Kerikil. Dalam tidur-tidur kau terror juga Biasa macam tu lah. Kita ni bila spontan ni memang kita biasa lah. Cuba verify dengan World sekejap. Betul ke? Cuba. Betul ke tak? Otak tak berhubung. Depan. Saya hari ni otak tak berhubung. Saya hari ni nak makan gaji buta pula. Boleh lah. Tapi tadi kan air dia punya clear. Cabaran tu kena mancing. Kita nampak ikan. Kita Betul, boleh pilih tapi ikan nampak mana buih-buih. kita nak. Ada ikan? Ada. Nampak buih-buih tadi. Ada. Aku tak dibuka hijab lah tanya. Tapi Tasik kita hari ni ada yang kawasan yang beku lah sikit. 2-3 tempat tu kan. Ya ke? Masa Bila kita kau kat nampak? luar ni nampak macam tak sejuk. Asal kita orang tak nampak? Ada. Dia di mungkin kawasan pesisir tu. Tapi hari ni kita tak geram tengok ikan. Kita geram tengok itik-itik tu. Geram yang aku nak ambil. Itu burung lah. Macam gelap je. Cukup. Tu spek. Kau pakai spek. Cuba buka spek. Baru nampak terang. Betul tak? Betul tak? Masih gelap. Gelap masa hadapan tu. Okey. Kita nak pergi minum kopi. Sekian untuk hari ni. Ciao. Kopi. 2, 3. Dah siap belum? Sebelum jalan. Nak buat apa? Okey. Combo. Okey. 1, 2, 3. Bawah. Siap belum? Betul? Dah siap belum? Jalan. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku. Terbiasa dari dulu. Western, you're the mozzarella. Hard work, swerve on my just my. I don't like Barang tiba kelas cantik. Satu. Semua orang cantik. Ready? Okay. Kak ni tampar. 1, 2, 3. Barang antik nih berkelas. Cantik. Sekali foto langsung jawab. Ni buat apa ni?
Macam brother? Sejuk. Pakai baju putih ni lagi. Asal yang berlakon jadi polar bear. Polar bear tak payah berlakon lah. Dia memang semula jadi. Diana pandai ni? Lepas ni kita kopi-kopi dulu, okey? Baru nanti berkelas cantik. Baru nanti berkelas cantik. Beli ke? Ha? Belilah Lord of the Ring. Lord of the Ring. Yalah, ada. My father's favorite movie. Your father's. Favorite movie. Dah order? Beli apa? Bos ni caramel latte. Beli kat sini beli apa? Oh, beli kat sini. Ni. Same benda. Bagasi. Kata tadi tak ada baca. Dah, jangan benda dah. Tak, New Zealand. Rasa menyesal ke beli yang semalam tu? Sebab tak beli. Bukan semalam tu yang mahal ke? Dia beli benda ni? Yang mana jantan, yang mana betina bos? Hitam jantan. Hitam memang sebab yang kalau perempuan dia akan beli segala jenis benda putih kali. Putih je mana? Putih. Putih. Jadi yang putih tu perempuan. Macam ni bos? Kalau hitam, kalau Putih. kalau jantan dia tak peduli pun dia hitam ke apa ke. Ni pai pun. Bukan. Dia cakap kau hitam pan. Pai. Aku cakap tu burung puyuh-puyuh ni. Boleh baju. Okey, dan hasut. Kau nak buat apa lagi pan? Selain daripada hantar dia baju. Hantar baju, dia ni Honda saya jual. Honda kita jual. Saya dah 50 kali gigit baru kasih dia. Saya dah 50 kali gigit. Mas, jangan. Mas have ya. Ni sampai ke hidung lah ni. Hopal. Pipis tu. Hara. Yang kata Hara, aku Hara je lah. Hara. Alif, mana katanya buang apa yang tak suka perempuan? Buang apa yang suka perempuan?